Kita teruskan kepada bahagian kelima, prosedur penyediaan garam larut selain anak. Okey. Jadi, prosedur kita sudah tunjukkan sebelum ni untuk garam larut selain anak. Kita ambil tips Miss Farah Hippocampfly Dangerous. Okey. Jadi apa itu? Mix. Okey. M tu merujuk kepada mix. S merujuk kepada stir. Mix tu campurkan dua bahan. Okey, lepas campurkan kita akan kacaukan dia. Lepas tu kita akan turaskan. Kenapa turaskan? Nanti tunjukkan. Nanti cikgu terangkan. Okey, lepas tu kita akan panaskan. Lepas panaskan kita akan sejukkan. Lepas tu kita filter lagi, turas lagi. Lepas tu kita keringkan. Okey, kita ambil contoh yang tadi. Okey. Contoh tadi kita gunakan magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, untuk menghasilkan magnesium klorida. Hasil sampingannya hidrogen. Okey, masih lagi garam yang sama, magnesium klorida. Okey, selain menggunakan magnesium, kita juga boleh menggunakan magnesium oksida. Okey, bahan lain, bahan asid tadi itu sama saja. Bila kita gunakan magnesium oksida, kita akan dapat hasil sampingannya berbeza daripada yang pertama. Okey, yang ketiga adalah magnesium karbonat. Okey, bertindak balas dengan asid hidroklorik juga menghasilkan magnesium klorida. Hasil sampingannya air dan karbon dioksida. Okey, jadi untuk pengetahuan, okey, dalam eksperimen ini semua bahan magnesium ini sama ada magnesium sahaja ataupun magnesium oksida ataupun magnesium karbonat semuanya dalam keadaan serbuk. Okey. Semua yang kita gunakan ni magnesium oksida dan magnesium karbonat dia dalam keadaan serbuk. Okey, manakala kita punya asid dalam keadaan larutan. Okey, jadi untuk serbuk ini, okey, kita akan gunakan dia, kita akan tambahkan dia secara berlebihan ke dalam larutan asid. Okey, untuk asid kita kena ada kepekatannya dengan isi padunya. Okey, kepekatan dengan isi padu. Okey. Jadi kita akan campurkan, okey, mixkan kedua-dua kita punya bahan ini, serbuk magnesium dengan HCl ataupun serbuk magnesium oksida dengan HCl ataupun serbuk magnesium karbonat dan HCl. Okey, ingat serbuk dalam keadaan berlebihan. Sebab dia berlebihan inilah kita ada step turas tadi. Ada 2 kali turas. Okey, yang pertama kita turas lebihan serbuk logam ini. Okey. Okey, tengok aktiviti, tuliskan prosedur penyediaan garam magnesium nitrat. Jadi sebelum menulis prosedur, kita kena tahu dia ni garam larut kah, garam tak larut. Kalau dia garam larut, kita kena pasti dia anak kah bukan anak. Jadi kita tahu semua garam ada yang ada nitrat, dia adalah larut. Semua garam nitrat larut. Jadi ini adalah garam larut. Seterusnya kena pasti dia anak kah bukan anak. Jadi magnesium bukan dalam kategori anak. Jadi ini adalah garam larut kategori selain anak. Okey, jadi stepnya macam tadi. Kita mau menyediakan magnesium nitrat. Kita akan ceraikan. Tambahkan H. Okey, terhasillah hidrogen. Jadi ini step yang pertama. Okey, kita gunakan magnesium sahaja dengan asid nitrik. Okay, yang kedua, kita juga boleh menggunakan magnesium oksida dengan asid nitrik. Okey, hasil sampingannya nanti ada air. Okey, lepas tu kita menggunakan juga magnesium karbonat. Okey, boleh juga menggunakan magnesium karbonat. Hasil sampingannya nanti lain lagi lah, iaitu air dan karbon dioksida. Okey, jadi ini adalah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan magnesium nitrat. Okey, asidnya semuanya sama. Dia punya magnesium saja yang berbeza. Mungkin magnesium saja, magnesium oksida ataupun magnesium karbonat. Jadi mari kita tengok macam mana prosedur penyediaannya.
Jadi bila garam tak larut, kita gunakan tips Miss Farah Hippo can fly dangerous. Okey? Apa itu M? Jadi M di sini melibatkan dua step. Okey? Yang pertama kita akan sukat dan tuang. Siapa kita sukat dan tuang ini? Asid. Okey? Jadi biasanya kalau kita gunakan 50 cm padu, kita akan gunakan bikar. Okey, jadi sukat dan tuang 50 cm padu larutan asid nitrik 1.0 mol per desimeter padu. Jadi bahan ini kita ada kepekatan dan isi padu. Okey, C kontainernya apa? Ke dalam bikar. Okey, masih lagi dalam kategori M. Okey, apa yang kita buat? Baru kita tambahkan. Siapa kita belum sebut? Magnesium. Okey, sama ada magnesium oksida ataupun magnesium karbonat. Okey, dia punya ukurannya secara berlebihan. Supaya apa berlebihan ini? Supaya nanti semua asid tadi dapat bertindak balas dengan lengkap. Okey. Ke mana kita mau letak dia ni? Ke dalam bikar tadi. Okey, kita akan campurkan mereka. Itulah jadi mix. Okey. Ester, kacau. Jadi kacau campuran menggunakan rot kaca. Okey, dia nampak teratur kan? Actionnya kacau, bahannya campuran. Okey, C-nya apa kita gunakan? Okey, F tu apa? Filter. Siapa yang kita filter ini? Kita filter serbuk logam tadi yang berlebihan. Okey, turaskan campuran untuk menyingkirkan lebihan serbuk magnesium oksida ataupun magnesium karbonat. Mana-mana yang kita gunakan, pilih satu sajalah. Okey, F tu apa? Lepas kita sudah dapat larutan tadi, kita kena panaskan dia. Okey, kenapa perlu panaskan? Untuk mendapatkan hablur garam. H adalah heat, panaskan. Siapa kita panaskan? Larutan garam tadi yang terhasil tu adalah larutan garam. Okey, sehingga tepu menggunakan mangkuk pijar. C, kita akan sejukkan dia. Okey, larutan tepu tadi sehingga hablur garam terbentuk. F, filter. Turaskan lagi. Okey, sampai turaskan. Kali ini kita turaskan hablur garam yang terbentuk tadi tu. Dan kita keringkan. Siapa kita keringkan? Hablur garam tadi tu. Okey, keringkan hablur garam dengan menekan ia di antara dua kertas turas. Itulah kita punya cara penerangan. Okey, untuk prosedur penyediaan garam larut selain anak. Okey. Okey, tamat bahagian kelima.